Gold Refinery ni tuan-puan berada di Batu Kawan. Tuan SJ, Public Gold ni trusted ke? Soalan dia pendek je tapi jawapan dia panjang. Jom saya uraikan. Okey. So sekarang saya berada di level 4 tingkat 4 Menara Public Gold Jalan Tun Razak Kuala Lumpur. Okey. Ini pun dah wow sebenarnya. Ini menara tuan-tuan, bukan branch, ini Menara Public Gold, the one and only syarikat emas di negara kita yang ada menara sendiri. Jom saya nak buat tour sedikit di level 4 ni, kita panggil Public Gold Gallery. Silakan. Jom. Okey tuan-puan, dekat depan saya ni tuan-puan tengok, ini adalah salah satu kejayaan Public Gold juga. Ini adalah kita panggil Public Gold Refinery. Okey, Public Gold Refinery ni tuan-puan berada di Batu Kawan. Okey, insya-Allah tahun ini sekitar bulan 8 macam tu kita akan launching Public Gold Refinery. Apa yang dimaksudkan dengan refinery ni tuan-puan? Refinery ni, okey, whatever barang kemas ke, barang-barang emas yang rosak ke apa ke, Public Gold boleh tune balik, okay, daripada front end sampai back end, dia boleh keluarkan end product balik kepada kita. Itulah kelebihan yang Public Gold ada berbanding syarikat-syarikat lain kan. Tadi kan tanya boleh percaya ke tidak Public Gold ni kan, tuan lihat sendiri, bukan syarikat biasa-biasa boleh ada refinery dia sendiri. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat. Tuan-puan ingat emas, ingat Public Gold. Okey, bye bye.